kita masukkan sampai sekata. Masukkan di dalam. Oke, kita isi semua dalam ya. Sudah? Oke. Hai semua, selamat datang ke Dapur Ali Channel. Hari ini saya mau buat waffle. Okey, mula-mula kita sediakan bahan kering dia. Okey, di sini saya ada 2 cup tepung gandum. Kita juga pakai baking powder, gula, okey, dan juga garam. Okey, so kita masukkan 1 sudut besar baking powder. Okey, sudut besar ni. Okay, 1 sudut besar baking powder. Okay, kita letakkan garam setengah sudut teh. Okay, garam dan gula. Okay, 3 sudut besar ni gula. Okay, 3 sudut besar ni gula. Okay, termasuk semua dah. Okay, kita kacau dulu. Okey, sudah kita kacau, so kita tepikan dulu. Okey, untuk bahan masaknya kita pakai susu full cream. So kita pakai 2 cup susu full cream nanti. Okey, 2 biji telur, minyak masak. Okey, minyak pakai minyak jagung pun boleh, saya pakai minyak masak. Okey, 4 sudut besar ni. Dan juga kita pakai vanila, esen vanila. Okey, vanila nanti 1 sudut teh. Okey. So mula-mula kita mau ni pisahkan telur ni dulu, kuning telur dan putih telur ya. Okey. Kuning telur terletak sini. Okey, kita masukkan 2 cup susu full cream. Okey, dalam ni tadi. Okey, minyak masak kita tadi, kita masukkan ya 4 sudut besar. Okey, 1 sudut teh esen vanila. Okey, kita kacau. Okey, sekarang kita masukkan tepung kita ni tadi, okey, ke dalam ni susu ni, bancuan susu ni. Okey, kita masukkan. Okey, kita gaul dia sampai sekata. Okey, kita tepikan dulu adunan kita ni. Okey, sudah kita gaul dia. So, sekarang kita mau pukul putih telur ni menjadi kembang. Okey, nanti kita masukkan dia sini. Okey. Okey, saya pukul dia pakai inilah hand mixer ni. Okey, so kita masukkan telur kita ni dalam ni kontainer ni. Okey, kita pukul dia. Okey, ni tadi kita sudah pukul sampai kembang putih telur kita. Okey, sekarang bolehlah kita masukkan dia dalam adunan tadi. Okey. Okey, kita masukkan di dalam. Okey, kita kacau dia. Okey, sudah siap lah adunan kita ni. So sekarang bolehlah kita masak dia, okey, dengan acuan waffle kita. Okey.
Okey, sebelum kita buat waffle kita, so kita panaskan dulu mesin waffle kita ni kira-kira 10 minit. Okey. Okey, kita sudah panaskan lebih kurang 10 minit. Okey, mesin kita ini. So bolehlah kita masukkan adunan kita ni tadi. So, kita pakai sendok ni. Okey, kita isi semua dalam ya. Lubang-lubang tu. Okey, kita tunggu dia berbuih. Okey, baru kita tutup dia supaya dia tidak melimpah keluar kalau kita tutup dia. Okey, dia sudah ada buih tu. Okey, bolehlah kita tutup dia. Sudah. Okey. Kita masak dia 5 minit. Okey. Okey, inilah dia tadi semua. Tu waffle kita. Okey, macam inilah dia. Di depan dia macam inilah. Okey. So belakang dia macam ini. Okey. So kita buat yang seterusnya. Okey, inilah dia tadi semua waffle kita. Okey. So selamat mencuba. Jangan lupa like, comment, subscribe. Thank you.